Ada beberapa golongan yang perlu berhati-hati apabila mereka berpuasa. Saya Dr. Z dari Super Big Pharmacy. Ada 3 golongan yang perlu berhati-hati apabila berpuasa. Yang pertama, ibu mengandung. Yang kedua, ibu yang menyusukan anaknya. Dan yang ketiga, pesakit-pesakit kronik. Ibu mengandung, apabila anda berpuasa, you have to listen to your body. Kalau merasakan tidak larat ataupun merasakan boleh memudaratkan baby yang dikandung, haruslah berbuka puasa. Begitu juga yang kedua, ibu yang menyusukan anak. Kalau didapati anak merengek dan menangis dan seperti tidak cukup makan, ibu seharusnya berbuka puasa dan tidak boleh berpuasa. Dan yang ketiga, orang pesakit kronik seperti pesakit darah tinggi, kencing manis, sakit jantung dan juga gastrik atau sakit-sakit kronik yang lain. Janganlah sampai mudarat sampai masuk ke dalam hospital. InsyaAllah, kita sebagai orang luar pun jangan menjadi judgemental. Bila tengok orang tak berpuasa, bukan bermaksud mereka sengaja tak puasa, mungkin mereka di dalam golongan yang 3 yang saya sebutkan tadi.